Assalamualaikum. Saya sekarang berada dekat area Teluk Sisik, pantai Teluk Sisik, Kuantan. So dari sini kita boleh nampak view dah sunset. Itulah kelebihan Kuantan. Dekat pantai itu tentu kita boleh nampak sunrise. Dekat pantai lain pula, especially dekat pantai Teluk Sisik, kita boleh nampak view sunset. Itulah dia. So dalam video kali ini, insyaAllah saya nak kongsikan satu ilmu yang untuk saya kongsikan, iaitu mengenai kewangan dan emas, insyaAllah. So basically, kalau kita nak beli emas, jangan tengok harga. Kalau kita tengok harga, sebenarnya kita buang masa, buang emosi, buang tenaga. Sebab kalau kita nak simpan emas, kita boleh je gunakan terus duit yang kita tak gunakan 2 tahun dan ke atas. Sebab boleh dikatakan confirm bahawasanya harga emas memang akan naik 2 tahun dan ke atas lah. Kalau kita bandingkan harga emas hari ini dengan tahun lepas, 10 tahun lepas, memang kita akan anggap harga emas hari ini mahal. Harga emas hanya dianggap murah setelah dia menjadi sejarah, which is akan berlaku lah. Jadi kalau kita bandingkan harga emas hari ini dengan harga emas 5 tahun ke datang, 10 tahun ke datang, boleh dikatakan confirm bahawasanya harga emas hari ini jauh lagi murah. Dan bila kita simpan emas hari ini, insya-Allah kekayaan kita kekal dalam bentuk simpanan emas. Dan insya-Allah harga emas memang akan naik lah dalam masa yang panjang. Dan kalau kita perhatikan, actually setiap tahun harga barang makin lama makin naik disebabkan inflasi lah. Dan kalau kita bandingkan harga barang, macam contohnya nasi lemak. Nasi lemak memang harga dia makin lama makin naik, tapi harga emas naik dia jauh lagi tinggi. Sebab apa? Inflation setahun lebih kurang 3%. Harga emas naik secara purata 10%. Jadi kalau kita simpan emas, sebenarnya kita menang 7%. Kita punya simpanan kita itu positif 7% lah setiap tahun. Kalau kita nak cari pelaburan yang bagi kita keuntungan like 10% setahun tu sangat susah nak cari. Dan kalau kita simpan dalam botol emas, insyaAllah bukan setakat kita makin kaya dengan emas, kita akan mula celik kewangan dan kita akan mula ada keinginan untuk tambahkan tabungan kita setiap bulan sikit-sikit. Dan biasanya bagi yang dah mula ada simpanan emas, mereka juga akan celik pasal bila waktu yang terbaik untuk bayar zakat. So bagi siapa yang belum ada lagi simpanan emas dan nak mulakan simpanan emas hari ini, bawah bimbingan saya Dr. Omar, boleh terus rujuk video print saya untuk saya bantu.